Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Wahina Rania dari Diskus TVPSS Sekolah Kebangsaan Senayan. Hari ini 17 Februari bermulanya hari pertama pembukaan sekolah bagi sesi 2025-2026. Seperti yang telah dijadualkan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Bersama saya, Guru Penerangkanan Hal Ehwal Murid, HEM. Assalamualaikum Ustaz. Siapa nama Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berati Piramli. Okey Ustaz, bagaimanakah kehadiran murid-murid pada pagi ini? Alhamdulillah, murid hadir seawal 6.30 pagi dan kehadiran sangat memuaskan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya bersama Guru Kaunseling SK Senayan. Assalamualaikum Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Cikgu Suryati binti Muhammad selaku Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Senayan. Apakah tindakan Cikgu untuk menggalakkan murid-murid datang pada hari pertama persekolahan? Okey, untuk hari pertama persekolahan memandangkan tiada PDPC, jadi di bawah unit bimbingan dan kaunseling kita sediakan pelbagai aktiviti yang menarik yang mana sepanjang minggu tu murid-murid akan mengikuti aktiviti seperti senam aerobik, permainan muji minda dan juga aktiviti berkaitan dengan nombor yang menarik lah, yang mana yang sesuai dengan budak-budak sekolah rendah. Kita juga memandangkan hari pertama persekolahan kita sediakan maskot sebagai tanda menyambut kehadiran murid-murid baru seperti prasekolah tahun 1 dan juga murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Naura. Apakah perasaan Puan GB tentang suasana hari pertama persekolahan hari ini? Okey, pada hari ini GB rasa sangat teruja dan gembira kerana pada hari ini GB dapat berjumpa semula dengan semua murid-murid SK Senayan setelah kamu semua bercuti selama sebulan. Jadi GB harap keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan ini akan berterusan sampai ke hujung tahun agar sekolah SK Senayan akan dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey Naura, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan, saya Naura Auni, Kru PSS SK Senayan. Apakah pendapat Puan dengan program sekolah menyambut kehadiran murid pada pagi ini? Waalaikumsalam Naura. Saya sebagai ibu bapa sangat gembira dengan pelibatan pihak sekolah dalam program sambutan murid pada hari ini. Pihak sekolah, terima kasih pada pihak sekolah siap menyediakan maskot rabbit, mana dah habis maskot rabbit hari ini. Kita ada juga AJK PIBG yang sama-sama menyambut murid-murid. Begitu juga dengan pegawai pendidikan dan pegawai mesra dari pihak polis. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sama-sama menjayakan program menyambut murid SKS pada hari ini. Semoga murid-murid SKS semua bersemangat untuk meneruskan sesi 2025-2026. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Nama Encik siapa? Saiful. Apa perasaan Encik tentang hantar anak Encik ke sekolah pada hari ini? Memang amat gembira lah sebab anak saya masuk darjah 1 tahun ni. Anak pertama. Terima kasih banyak Encik. Assalamualaikum, saya Nur Naura Auni. Di belakang saya adalah situasi hari pertama persekolahan prasekolah.
Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Apa khabar adik? Khabar baik. Apa perasaan adik hari ini? Perasaan adik adalah apa ya? Seronok. Adik seronok tak ke sekolah hari ini? Seronok Kenapa adik rasa seronok hari ini? sebab banyak kawan. Siapa yang hantar adik ke sekolah? Ibu saya. Terima kasih adik. Semoga adik terus berjaya ya nanti. Bye-bye. Alhamdulillah, akhirnya berakhirlah sudah minggu pertama sesi persekolahan 2025. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan video seterusnya daripada saya, Nur Naura Auni, daripada TV SK Senayan.